Assalamualaikum, selamat pagi sayang sahabat. Rakan-rakan berkebun. Hari ni hari Ahad. Hari Keputeraan Sultan Terengganu. Kita ambil kesempatan hari ni masuk kebun. Masuk membaja. Okey, untuk nak share sikit untuk pokok lima ni. Mengenai lima bali madu. Okey, pokok ni belum sampai lagi 2 tahun lah. Kita tanam. Dah ada bunga, dah ada buah lah. Dah berbuah. Buat masa ni kita buang dulu lah. Kita buang buah. Pokok masih muda. Kita jangan bagi dia buah dulu. Kita bagi dia betul-betul besar, rendang. Barulah kita bagi dia buah. Kita buang dulu. Tahun depan insya-Allah kita boleh bagi dia berbuah. Sini pun banyak juga ni. Buah standby orang panggil. Alhamdulillah. Kita buang dulu lah. Buah ni kita buang dulu. Kita bagi buang dulu. Tahun depan barulah kita pushnya untuk buah. Kita taruh baja 12, 17 untuk buah. Sekarang ni kita bagi baja 15. Jadi kita buang dulu. Pokok terlalu muda, kita jangan paksa dia buah. Pokok ni dah berbuah memang dia tak berhenti lah. Habis musim terus berbunga, habis buah terus berbunga, habis buah terus berbunga. Oh, ini pun sama. Kita buang dulu. Kita jangan bagi dia buah. Kita bagi dia besar dulu pokok. Okey ya. Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat. Hujan sudah turun.